Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua pendengar-pendengar UTM Education Podcast. Kembali lagi kita dalam podcast episod keempat bersama saya Haikal, dan hari ini kita ada tetamu jemputan yang ketiga, yang mana hari ini kita akan bersembang lebih santai berkenaan dengan anak perantau. Dan anak perantau ni kita tahu ada banyak daripada Sabah Sarawak, kita ada daripada banyak negeri lah di Malaysia ni. Tapi hari ini kita akan lebih dekat dengan anak perantau yang berasal daripada Kelantan. Jadi bersama saya hari ini adalah seorang pelajar UTM yang lebih dikenali sebagai Meja. Mungkin Meja boleh perkenalkan sedikit lah latar belakang, datang daripada mana, fakulti mana dan berasal usul daripada mana. Silakan Meja. Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Amir Hamzah bin Mahadi, atau lebih dikenali sebagai Meja dekat UTM. Asal Machang, Kelantan. Fakulti FTKE. Saya kos BLG, Bachelor of Electrical Engineering, Bifana. Tahun 4, semester 2. Saya memang dari kecil kat Kelantan. Belajar dekat Kelantan, sekolah pun semua dekat Kelantan. So maksudnya daripada lahir memang dibesarkan sepenuhnya dekat Kelantan? Ya, betul. Memang saya sepenuhnya dekat Kelantan. Pernah keluar daripada Kelantan untuk maksudnya pergi bercuti ke? Oh, untuk bercuti adalah kerap-kerap juga. Ada program juga dekat luar Kelantan. So kalau untuk satu tempoh masa yang lama tak? Oh, saya tak pernah. Jadi betul. Memang daripada kecil celik mata je dah memang dekat Kelantan. Memang. Sekolah pun kat Kelantan. Betul. Dan bila nak sambung belajar barulah pilih untuk keluar. Betul. Okey. So ini adalah Meja. Hari ini kita akan sembang sikit dengan Meja. Meja orang Kelantan, dan dalam banyak-banyak negeri yang dia pilih, dia tak pilih Terengganu, dia tak pilih Pahang, dia tak pilih pun Kedah, yang mana kawasan sekitarnya dekat dengan Kelantan. Tapi Meja pilih UTM, iaitu di Melaka. Mungkin ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan Meja pilih UTM sebagai destinasi untuk menyambung pengajian yang lebih tinggi, kan? Mungkin Meja boleh cerita sikit. Sebelum ni kalau dulu sekolah kat mana dan kenapa UTM tu menjadi pilihan dan bukannya negeri-negeri sekitar? Okay. Mungkin boleh? So dekat Kelantan saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Machang, dekat daerah saya juga, Machang. So saya jurusan masa sekolah menengah science stream. Jadi masa saya sekolah menengah tu pun saya dah lepas habis belajar dapat result SPM, saya ada mohon UPU, dan saya ada letak juga UTM dalam UPU. Saya pun ada mohon matrik. Jadi saya pun juga ada dapat tawaran dari matrik, tapi saya tak dapat dari kos yang saya nak, asasi kejuruteraan. Tapi untuk dekat UTM ni saya dapat kejuruteraan. Diploma kejuruteraan elektrik dekat UTM. UTM ni saya dapat. Kira memang mohon UTM untuk diploma. Ya, betul. Memang diploma. Berniat untuk sambung diploma lah. Betul, memang berniat untuk diploma. Memang tak ada niat untuk fast track ke apa semua? Oh, memang tak ada. Memang saya berniat untuk try diploma, sebab saya jenis yang bukan fast learner juga. Jadi saya perlu lalu diploma. Faham. So waktu diploma fakulti FKE. Kalau dulu dekat UTM FKE. Fakulti berapa lama tempoh masa untuk belajar dekat FKE tu, diploma? Oh, kalau FKE ditawarkan 2 tahun setengah. Berserta SEM khas. Okey. So maksudnya dulu ada bercita-cita nak sambung diploma, jadi tak apply lah dekat STP ataupun matrik. Oh, saya tak apply dekat STP. So memang target terus ke diploma UTM, lepas tu sekarang barulah ke degree. Ya, betul. Sekarang saya mungkin boleh cerita kenapa pilih UTM? Kalau ada setengah orang dia kata pilih UTM ni sebab UTM adalah nombor 1 technical university di Malaysia, kan? Mungkin Meja boleh cerita sikit kenapa UTM menjadi pilihan. Sebab kalau kita tengok sekitar Kelantan tu kita ada UMPSA. UMPSA pun salah satu universiti teknikal. Lepas tu kita pergi jauh sikit kita ada UTM. Dan kalau kita pergi jauh lagi kita ada UNIMED. Barulah kita akan ada satu tempat nama dia UTM yang menawarkan juga teknikal. Mungkin
Meja boleh ceritalah apa bezanya UTM ni berbanding 3 universiti yang telah saya sebutkan tadi. Okay, so kenapa UTM? UTM pertama sekali, UTM ni kalau kita tengok dari 5 tahun atau 6 tahun ke belakang, UTM ni tak ramai pun tahu UTM. Kalau orang lain memang tak tahu. Orang tahu UNIMAP, UMP, UMPSA, UTHM. Kalau UTM pula, saya rasa saya nak ke Melaka. Saya rasa nak ke Melaka. Saya tengok juga, UTM ni universiti teknikal. Sebab saya tengok dekat Malaysia ni, saya rasa tak ada universiti teknikal. Dan saya rasa UTM ni mungkin pilihan yang tepat lah dengan apa yang saya nak cuba. Saya nak rasa benda baru. Dekat UTM ni juga, dia teknikal kan, dia kena juga dengan kejuruteraan tu. Saya pun cuba juga untuk, sebab saya pun tak pernah keluar dari Kelantan. Memang 17 tahun, 18 tahun tu dekat Kelantan je. So masuk umur 18 tu saya baru keluar dari Kelantan dan terus ke Melaka. Sebab saya pernah juga ada pasang niat masa SPM. Saya cakap, kalau saya boleh, saya nak sambung belajar dekat Melaka. Masa tu saya... Memang waktu tu dah ada niat nak sambung? Memang saya ada satu lawatan pengawas sekolah, saya ke Melaka. Masa umur saya 16 atau 17 tahun, saya datang ke Melaka, saya pun rasa macam, mungkin saya patut datang lagi sekali kat Melaka ni sebagai pelajar ataupun sebagai apa, tapi saya akan datang balik dekat Melaka. Dan kira waktu datang ke Melaka tu memang tak sampai pun lah UTM. Tak sampai pun. Cuma bersiar-siar di Melaka. Ya betul, bersiar dekat Kelebang je. Faham. Kira tahu UTM ni daripada mana? UPU? Saya tahu daripada UPU. Saya tengok dekat UPU permohonan masuk tu ada UTM. Saya tengok, diploma kejuruteraan elektrik. Saya mungkin UTM tu pilihan kedua saya, tak silap saya. So dia jadi pilihan kedua dan dapat lah. Dan dapat. So memang boleh kata memang berniat nak masuk UTM sebab nak keluar daripada Kelantan. Betul. So far dah duduk berapa lama dekat Melaka ni? Saya so far dari 2019. So mungkin dah 6 tahun. 6 tahun saya kat Melaka. Kira tak pernah keluar Kelantan, tiba-tiba dah 6 tahun dekat Melaka. Betul, saya tak pernah keluar Kelantan dan 6 tahun merantau kat sini. Macam mana pengalaman duduk kat Melaka ni? Apa bezanya culture yang ada di Kelantan dan di Melaka? Culture sangat berbeza. Memang kalau bagi saya yang tak pernah keluar Kelantan ni, saya rasa terkejut, saya rasa kagum lah dengan budaya kat sini, dengan rakan-rakan baru yang dari seluruh Malaysia, yang dari Sabah, Sarawak, semua. Sebab kalau kat Kelantan, kita kawan dengan Kelantan je. Kalau dekat Melaka ni, saya boleh kenal macam-macam bangsa, agama, macam-macam dekat Melaka ni. So, dalam 6 tahun tu, ada tak apa-apa yang menyebabkan awak rasa saya nak kekal berada di luar Kelantan instead of balik ke kampung halaman? Okey. Kalau bagi saya kalau dekat, kenapa saya nak lama juga dekat luar Kelantan ni, sebab saya pun jenis susah nak saya tak independen. Jadi saya dapat sokongan juga dari mak saya. Dia kata, cubalah belajar dekat luar, dari Kelantan. Cuba duduk seorang, tengok kehidupan pelajar macam mana. Macam mana kita nak survive dekat tempat orang. Sebab Melaka ni sangat jauh dari Kelantan. Kalau dulu, sekarang pun 8 jam, 9 jam nak sampai ke Melaka ni. 500-600 kilometer. 500 lebih. Faham. Okey, itu sedikit berkenaan dengan latar belakang Meja dan kenapa dia pilih untuk sambung belajar di Melaka instead of belajar di selatan, utara ataupun di tengah-tengah Malaysia ni lah. Betul. Maksudnya Kuala Lumpur dan sebagainya. So kita akan rehat sebentar dan selepas ini kita akan ada lebih lagi soalan untuk kita ajukan kepada kita punya tetamu dan kita akan bincangkan lebih berkenaan dengan UTM. Okay. Kita kembali selepas ini. خطوة نحو المستقبل يخدم المجتمع ويرتقي بالإنسانية. تركت خلفي وطني وعائلتي وأصدقائي حاملا آمالهم في قلبي واعدا بالعودة وقد تغيرت ليس فقط من أجل نفسي بل من أجل العالم.
ترحب بنا جامعة University Technical Malaysia ملاكا عند بوابة هذه المغامرة. ليست مجرد مكان للتعلم، بل مهد تولد فيه مجتمعات أفضل وتستيقظ فيه الأحلام. التخرج هنا ليس نهاية، بل بوابة إلى العالم الواسع، وعد بخدمة المجتمع والارتقاء بالإنسانية. اسمي محمد صالح، هنا تبدأ حكايتي، مكان تتقاطع فيه الأحلام مع الواقع ويصنع فيه قادة الغد. Okey, kembali lagi dalam UTM Education Podcast. Saya dan Meja. Yes. Okey, Meja, tadi kita dah sembang berkenaan dengan latar belakang awak. Awak berasal daripada mana, sekarang belajar di fakulti apa dan sebagainya. Ada satu persoalan yang bermain di fikiran saya, kan? Apa sebenarnya beza culture di Kelantan dan Melaka? Kan, kalau orang kata betul ke Kelantan ni makanan dia semua manis-manis kan? Dan macam mana awak adapt kan setelah sekian lama duduk kat Kelantan, tiba-tiba keluar pergi ke Melaka, yang orang kata Melaka ni makanan dia taklah manis sangat, taklah pedas sangat kan? So macam mana awak adapt benda tu? Okay, so bagi saya yang dah 6 tahun kat UTM ni, dah 6 tahun kat Melaka, ramailah, memang ramai. Saya dah 6 tahun juga adapt benda tu. Makanan Kelantan manis-manis, rasa dia macam tu je. Dan saya nak jawab jugalah, dekat sini saya jawab, makanan kat Kelantan ni tak semua manis-manis, dan tak semua makanan dekat Melaka ni pedas. Bagi saya lah, rasa dia tu hampir sama je. Cuma mungkin yang menjadikan makanan Kelantan ni manis, orang nampak sebab orang makan roti canai pakai gula, air manis. Sebab saya rasa dekat Kelantan, semua tu, benda tu biasalah bagi saya. Kalau benda makan roti canai dengan gula, air manis tu memang biasa dekat Kelantan. Dekat Melaka memang rasalah, untuk yang tekak yang dah 17 tahun kat Kelantan, tiba-tiba keluar Melaka minum air, kenapa air ni pahit? Sebab kita biasa dengan benda manis. Memang all the time benda manis, apa-apa pun benda manis. Kalau pedas tu mungkinlah pedas yang tak berapa nak pedas. Pedas pun pedas manis. Kalau dekat Kelantan lah, dari segi makanan. Dan kalau juga dekat Kelantan juga, kalau kita tengok makanan pedas pun ada. Pedas yang lebih dari Melaka pun ada. Sebab ada yang mungkinlah penjual dari Melaka ke, penjual dari Negeri Sembilan ke yang menetap kat Kelantan. Faham. Maksudnya stigma masyarakat Kelantan ni menghasilkan makanan manis tu tak betul lah. Tak betul. Ada je makanan ada je. Sama macam kat Melaka. Betul, memang ada. Memang ada je makanan. Jadi, yang maksudnya Meja boleh lah survive dekat Melaka ni kan, betul, walaupun dah 17 tahun dekat Kelantan. Betul. Faham. Okey. So Meja datang daripada diploma UTM dan sekarang pun degree UTM. Betul. Mungkin Meja boleh cerita sikit dekat pendengar-pendengar kita, diploma UTM Meja ambil kos apa? Okey. So kalau saya dekat UTM ni, saya ambil diploma kejuruteraan elektrik. Kalau ringkasan dia DEK tak silap saya. So saya ambil diploma UTM ni selama 2 tahun setengah dekat Melaka ni, dekat UTM. So sepanjang 2 tahun setengah tu banyak benda lah yang jadi juga. Sebab masa saya masuk tu pun UTM masih lagi ada 8 fakulti kalau tak silap saya. Betul, 8 fakulti. Dan dulu fakulti saya ni dikenali sebagai Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Dulu kita ada Fakulti Teknologi dan Fakulti Kejuruteraan. Betul. Kan? Sekarang kita dah merge semua fakulti tu jadi satu fakulti je. Faham. Kalau masa saya diploma tu pun, diploma setiap fakulti pun dia akan ada satu je kos. Kalau FKE ada satu diploma kejuruteraan elektrik. Kalau mechanical, diploma kejuruteraan mechanical. Kalau memang setiap 8 fakulti tu tak semua 8 fakulti tu ada diploma lah. Cuma berapa fakulti saja yang tawarkan diploma untuk dekat UTM ni. Kalau saya faham, diploma ni satu kos tu sebenarnya dia ambil tak ramai kan? Betul, tak ramai memang. Kira siapa yang masuk diploma UTM ni orang-orang yang beruntung jugalah. Betul, sangat beruntung. Dulu satu kelas berapa ramai? Satu batch? Kalau saya dulu ada 2 kelas sahaja. Untuk diploma? Untuk diploma. Dan satu kelas tu tak silap saya ada 40. So maksudnya siapa yang belajar dekat
UTM ambil diploma sangatlah orang yang beruntung lah. Ya, betul. Sebab tak semua orang akan dapat peluang tu. Ya. Tapi untuk masuk ke UTM tu banyak peluang dia. Betul. Okay, so meja diploma di UTM dan degree pun di UTM. Betul saya. Mungkin boleh cerita kenapa decide untuk sambung degree di UTM. Ada setengah orang bila dia dah habis diploma dia pergi kerja kan. Ada setengah orang pula dah habis diploma kat UTM dia mungkin nak tukar angin. Dia belajar dekat UPSA ke dan universiti yang berkaitan. Mungkin Meja boleh cerita sikit kenapa masih lagi memilih UTM untuk menyambung pengajian. Okey. So kalau bagi saya yang dah diploma dekat UTM ni, kenapa saya nak sambung juga degree dekat UTM ni, sebab UTM ni kalau contohlah kita ni dah diploma kat sini, so kalau kita nak masuk degree, kita boleh masuk degree melalui direct entry. So kalau kita direct entry ni, kita boleh potong kredit lah. Kalau bagi saya sendiri, yang degree yang kita kenal biasanya memang akan 4 tahun. Tapi saya dapat potongan sebanyak 40 kredit dan saya dapat 30 lebih lah. Saya dapat potong setahun. So 1 tahun lama juga. 1 tahun degree. So maksudnya diploma 2 tahun setengah, masuk degree sepatutnya 4 tahun, jadi 3 tahun. Jadi 3 tahun saja. Okey. So maksudnya sekarang tahun 4 dah nak habis lah ni. Saya last semester. Kira hari tu masuk degree terus tahun 2. Betul, saya masuk degree terus tahun 2 semester 1. Kira inilah pendengar-pendengar kena tahu yang mana kalau masuk UTM level diploma pergi ke degree juga, kita ada benefit tu. Betul. Benefit yang mana kita dapat potong kredit sebanyak 30 ke 40. Ya, betul. Yang mana dia berjumlah 1 tahun lah, bersamaan 1 tahun semester. Jadi itulah yang menyebabkan Meja pilih untuk kekal berada di UTM. Ya, betul. Mungkin ada sebab-sebab lain yang menyebabkan Meja rasa aku nak juga sambung kat UTM degree ni. Okey. Bagi saya juga mungkin bukan sebab potong kredit juga yang saya sambung. Mungkin sebab saya dah okey dengan keadaan kat Melaka ni, dan mungkin ada benda lagi yang saya tak explore kat Melaka ni. Dan saya boleh kata yang daripada diploma tu, yang 80% kawan saya yang kelas, sebab saya ada 2 kelas je diploma, dan dua-dua kelas kawan saya tu 80% majoriti sambung UTM. Dan yang sambung dekat universiti lain tu saya boleh kira lah dengan jari je. Sebab tapi ada lah. Memang ada. Sikit je. Memang sangat sikit. Tapi mostly semua sambung. Mostly memang saya masuk degree, kawan-kawan saya balik dan semua mohon under direct entry UTM, sebab dia akan bagi kita untuk mohon terus. Okey, saya ada baca satu tak pasti sama ada artikel ataupun posting yang dikeluarkan oleh pihak UTM sendiri, yang mana dia mengatakan peluang untuk kebolehpasaran pelajar-pelajar UTM ni sangat tinggi. Betul. Mungkin itu pun menjadi satu punca Meja dan rakan-rakan untuk kekal berada di UTM. Ya, betul. Sebab masa diploma tu dan sambung degree, dan kami semua sekelas saya pun nampak kebolehpasaran UTM ni dah meningkat naik, dan UTM pun dah dikenali ramai. Bagi saya memang dikenali ramai sekarang. Sebab saya tanya orang pun, orang dah mula mengenali UTM. Dan kebolehpasaran UTM ni memang saya rasa 90% kot saya tengok hari tu. Kalau tak silap saya 96. 96%. 96 tu sebenarnya sangat tinggi lah. Sangat tinggi. Makna kata kalau katakan Meja habis je degree ni, apply kerja mana-mana confirm dapat dah. Itu tak cerita lagi kalau ada peluang kerjaan yang menawarkan gaji tinggi kan. Ya, betul. Sebab sekarang ni rata-rata graduan ni dia tengok gaji juga. Dia tak tengok pun tempat kerja dia macam mana, tapi dia lebih kepada gaji. Ya, betul. So saya rasa mungkin rakan-rakan Meja dan Meja sendiri pilih untuk terus ke UTM sebab kebolehpasaran tu pun quite tinggi. Ya, betul. Yang mana menjamin masa depan kita lah kan. Sebab kita tak nak lah keluar daripada UTM nanti kita menjadi salah seorang graduan yang menganggur kan. So saya nampak mungkin itulah yang menyebabkan Meja dan rakan-rakan kekal berada di UTM. Betul? Betul. Okey. So untuk pendengar-pendengar, itu sedikit berkenaan dengan kenapa Meja berada di UTM sejak diploma. Dah habiskan 2 tahun setengah di diploma dan sekarang di tahun akhir degree. Dah tahun 4 semester 2. Ya, betul. Jadi total dalam 6 tahun dia berada di UTM dan mungkin akan terus kekal lagi di Melaka. Siapa tahu? Siapa tahu. So ini boleh menjadi
pembakar semangat kepada pendengar kita lah kan, yang mana mungkin daripada pendengar kita ni sebelum ni tak tahu nak sambung belajar kat mana kan. Ada pendengar kita pula takut nak keluar daripada negeri sendiri kan. Mungkin ini adalah satu batu loncatan kepada mereka untuk mereka beranikan diri dan keluar daripada zon selesa. Okey. So saya pun ada nak tambah jugalah. Okey. Sebab kalau untuk pengetahuan semua, dekat degree UTM ni kita ramai juga dari universiti luar yang nak sambung ke UTM. Sebab saya sendiri pun saya ada banyak juga kenal orang, kenal kawan saya. Dia orang ada yang dari Politeknik Ungku Omar, yang daripada jauh dari UTSM, diploma UTSM, semua nak sambung ke degree UTM. Dan tak silap saya kemasukan ke UTM untuk sesi lepas 3,000 lebih. 3,000 lebih. Teramai dalam sejarah UTM. Betul. Sebelum ni kalau saya tahu 2,900. Ya Tiba-tiba ada satu sesi 3,000 lebih. Sangat ramai. Dan bila Meja kata ada pelajar-pelajar universiti lain masuk ke UTM, kita nampaklah sebenarnya orang sangat menghargai UTM itu sebenarnya. Dan sebenarnya kewujudan UTM tu telah membuatkan orang yakin dan percaya untuk mereka sama belajar. Ada apa-apa lagi nak tambah? UTM pun kalau pendengar-pendengar nak tahu, tak silap saya tahun lepas ada UTM merupakan yang memperkenalkan TVET. So UTM ni tak mengenepikan orang yang aliran TVET ni. Kalau misal kata universiti lain ada yang fokus ke arah benda lain, kalau UTM ni ke arah teknikal, ke arah kejuruteraan, memang UTM. So daripada orang-orang luar tu memang ramai-ramai nak masuk UTM. Ada yang sampai buat rayuan sebab nak masuk UTM. Ada yang mohon tak dapat, nak merayu nak masuk UTM. Sampai ada yang tanya boleh lagi ke nak masuk UTM. Sampai ada yang tanya saya nak masuk UTM. Ada yang junior saya sendiri pun ada yang ramai dari UTM. Sebab selama saya diploma, hanya saya seorang je dari sekolah saya seorang je dekat UTM. Dan saya masuk degree ni ramai kawan-kawan saya dari macam juga, daripada macam Kelantan tu masuk UTM. Dan saya terkejut dengan benda tu. Betul-betul. Ini pun satu fakta kepada semua pendengar. Sebenarnya kalau nak masuk UTM ni, dia bukan melalui UPU saja. Betul. Kita ada laluan terbuka. Kita ada pelbagai cara untuk kita masuk UTM. Jadi makna kata nak masuk UTM ni sangat mudah lah kan? Bukan melalui satu proses saja. Ya, betul. Jadi kalau katakan tadi kawan-kawan Meja kata macam mana kita nak masuk UTM, nak sangat masuk. Ada orang daripada industri dah bekerja 10 tahun, 20 tahun baru nak sambung belajar. Ya, betul. Kita pun terima orang-orang macam tu untuk sambung belajar. Dan kita ada pelbagai cara untuk masuk UTM dengan cara tidak semestinya menggunakan SPM. Tidak semestinya menggunakan ini sijil yang related. Ya, betul. Jadi itulah sedikit berkenaan dengan betapa penerimaan UTM ini dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Jadi itu sahaja buat masa sekarang untuk segmen kedua ini, dan kita akan kembali selepas ini untuk segmen terakhir, dan seterusnya kita akan wrap up. Itu sahaja. خطوة نحو مستقبل يخدم المجتمع ويرتقي بالإنسانية. تركت خلفي وطني وعائلتي وأصدقائي حاملا آمالهم في قلبي، واعدا بالعودة وقد تغيرت، ليس فقط من أجل نفسي بل من أجل العالم. ترحب بنا جامعة University Technical Malaysia ملاكا عند بوابة هذه المغامرة. ليست مجرد مكان للتعلم، بل مهد تولد فيه مجتمعات أفضل وتستيقظ فيه الأحلام. التخرج هنا ليس نهاية، بل بوابة إلى العالم الواسع، وعد بخدمة المجتمع والارتقاء بالإنسانية. اسمي محمد صالح، هنا تبدأ حكايتي، مكان تتقاطع فيه الأحلام مع الواقع ويصنع فيه قادة الغد. Okey, kita kembali lagi dalam UTM Education Podcast. So sekarang ni kita dah segmen terakhir. Segmen terakhir ni simple je. Mungkin Meja boleh bagi sedikit pandangan ataupun nasihat kepada kita punya pendengar-pendengar kat luar. Sebab kita punya pendengar kat luar ni boleh kata semua lapisan masyarakat ada. Betul. Daripada orang yang baru habis SPM, dan mungkin orang baru habis PhD, dan ada orang yang tengah bekerja dan fikir-fikir nak masuk UTM ke tak ni?
So mungkin Meja boleh cerita sedikit nasihat yang boleh diberikan lah kan, dan terutamanya mengenai dengan topik kita iaitu anak perantau. Meja boleh cerita sikit apakah nasihat yang terbaik untuk mereka-mereka ni supaya mereka keluar merantau. Silakan. So saya untuk yang baru habis belajar SPM ataupun STPM ataupun yang sedang bekerja, saya nak bagi tahu yang kita jangan pernah berhenti untuk belajar. Sebab saya pun nak habis degree pun saya rasa saya banyak lagi benda yang perlu belajar. Dan untuk yang SPM yang baru habis SPM dapat result, yang terfikir nak sambung belajar mana, bolehlah cuba apply kat UTM. Sebab mungkin awak kena teroka apa yang awak nak rasa, sebab kita tak tahu potensi diri kita macam mana. Dan yang STPM pun kalau ada yang nak sambung, boleh cuba sambung kat UTM. Sebab kita pun banyak course. Kita ada 6 fakulti dan 7 fakulti yang terbaru, AI, fakulti baru AI. So kalau nasihat saya, sambunglah belajar. Apa pun jadi, belajarlah. Kalau tak salah saya 16 Jun ni keluar UPU. Betul. UPU untuk pelajar-pelajar lepasan SPM. Jadi buat pendengar yang mungkin tak ada rezeki di UPU tak dapat pula STP, mungkin boleh mohon terus dengan kita untuk masuk ke UTM. Kita ada je laluan terbuka untuk pelajar-pelajar ni masuk. Dan apa lagi Meja nak sampaikan nasihat kepada pendengar-pendengar, lagi-lagi pula kepada anak-anak perantau? So kalau bagi saya lah yang dah merantau lama ni, nasihat saya kepada yang tak pernah merantau atau yang nak rasa merantau, awak boleh cuba merantau. Sebab kita mungkinlah apa yang orang panggil stigma masyarakat, yang orang kita takut nak merantau sebab stigma orang lain terhadap kita. Jadi kita tak akan tahu selagi mana kita tak rasa benda tu. Kita kalau kita dah keluar, kita rasa sama je sebenarnya dengan tempat asal kita sebenarnya dekat luar ni. Jadi maksudnya jangan takutlah untuk keluar. So kita kena sentiasa terima cabaran baru. Ya, betul. Kita kena keluar daripada zon selesa. Ya, betul. So apa yang Meja buat ni adalah Meja ubah diri lah. Daripada zon selesa, Meja masuk ke satu zon yang baru, yang mana Meja cuba untuk kenal dengan orang yang selain daripada Meja kenal sebelum ni. So lagi ada apa-apa untuk disampaikan? Untuk yang Okey Meja, mungkin nasihat terakhir sebelum kita tutup kita punya podcast. Sekarang saya risau juga sekarang sebab siapa yang dah belajar, yang dah berjaya, diorang tak nak sambung belajar sebab ada yang kerja dah dapat gaji tinggi, diorang kata lebih baik kerja daripada belajar. Dan diorang tak tahu sebab setengah orang ada yang tak pandai buat keputusan. Kita boleh tengok beza orang yang sambung belajar dengan tak sambung belajar, cara buat keputusan, macam mana orang buat keputusan. Sebab ada pelajar SPM ataupun STPM memilih untuk tak sambung belajar, dan orang milih untuk ke sosial media ataupun kerja JNT ataupun sebagainya. Freelance. Dan orang nampak gaji tu, orang dah fikir macam kita tak perlu belajar sebab kita dah banyak duit. Dan saya rasa persepsi tu saya rasa tak patut dekat kalangan masyarakat kita. Sebab bagi saya penting belajar dan terus belajar. Sebab saya rasa ada satu ayat ni, sebenarnya belajar tu adalah long term investment. Betul. Memang kita tak nampak lagi hasil tu sekarang, tapi hasil tu akan dituai satu hari nanti. Betul. Contoh macam Meja cakap, ada orang kerja JNT boleh dapat sebulan 10,000. Tapi itu sekarang. Kita tak tahu apa akan jadi 3-4 tahun lagi. Ya, betul. Tapi 3-4 tahun nanti Meja keluar dah ada degree. Dan degree ni sebenarnya boleh buat macam-macam. Betul. Dan kemungkinan dengan degree ni Meja boleh dapat gaji lebih tinggi daripada pelajar yang buat JNT dan dapat 10,000 sebulan tu. Itu saja daripada Meja. Dan buat pendengar-pendengar UTM Education Podcast, ini adalah episod keempat yang mana kita membincangkan realiti anak perantau yang dah merantau di Melaka kurang lebih 5 ke 6 tahun, dan menceritakan kenapa dipilih UTM dan kenapa tidak dipilih sekitar-sekitar kawasan
kelahiran, dan apakah nasihat terbaik kepada semua anak-anak perantau yang lain untuk sambung belajar. Jadi buat mereka yang masih memikirkan apakah perjalanan seterusnya, saya bersama Meja pada hari ini sangat mengharapkan kalian buat pilihan yang terbaik dan buatlah long term investment yang terbaik untuk diri anda. Itu saja daripada kami. Saya Haikal dan Saya Meja. okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.